Bismillahirrahmanirrahim. Nama dua Anusani ala Rasul Karim amma ba'd. Jadi tuan-tuan mulia, sebelum saya nak susun saya punya jadual saya lah. Saya nak susun saya punya tu live ni. Susun live ni biar dia mantap, lebih mantap. Kita dapat amalan. Lepas subuh kita zikir. Tak, sebelum Isra' ni sebab kita dakwah dulu, dapat pahala lebih hebat lagi pada sembahyang sunat kan. Dua sembahyang dulu kan. Tak payah Isra' lah. Saya biasa tadi semalam saya dah share kan Isra' macam mana. Pukul 7 ke 7 suku Isra'. Jadi saya nak gantikan dengan muzakarah nasifat. Lepas subuh saya baca muzakarah nasifat 15 minit je. 15 minit ke 20 minit je. Itu je. 26.45 ke 6.50 mula. Dalam setengah jam. Dah itu je. Jadi semalam saya dah baca semalam dakwah yang ke-6. Sampai yang ke-6 itu dakwah dan tabligh. Jadi kita mula balik supaya kita lancar, kita ingat dan sifat ni kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Dan sifat kita hafalkan mudah supaya dakwah dan sifat. Supaya mudah untuk amal agama, mudah untuk amal agama. Dan sifat dalam bayang subuh Allah SWT letak kerjaan agama jauh mana letak perintah Allah cara Nabi SAW. Dan sifat ni bukanlah keseluruhan agama. Tapi jika dapat amalkan nasifat dalam kehidupan kita seharian, mudah bagi kita untuk amal keseluruhan agama. Mudah. Bukanlah kesempurnaan agama. Bukanlah wajib. Bukan wajib. Benda ni belajar. Dalam dakwah belajar benda ni. Bukan wajib, tapi kita dapat amal ni mudah gitu untuk amal yang lain. Sifat-sifat ni. Pertama, sifat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua, solat khusyuk dan kuduk. Ketiga, ilmu dan zikir. Keempat, ikram muslimin. Kelima, ikhlas niat. Keenam, dakwah dan tabligh. 6 sifat sahabat. Sahabat ni banyak sifat, bukan 6 je. Tapi 6 sifat ni ada pada semua para sahabat. 6 sifat semua ada dalam diri sahabat 6 perkara ni. Jadi inilah kita kena usahakan. Sebab sahabat terkenal apa? Dalam bidang apa? Dakwah. Perang. Sifat dakwah yang paling tinggi sekali. Sehingga mengalahkan Nabi-Nabi. Nabi buat tak ramai lah Nabi. Ini sahabat. Lebih ramai lagi. 124,000 sahabat. 13 perang Badar. Mereka ada sifat. Yang mana Nabi ajar mereka sifat-sifat. Okay. Pertama, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna kalimah la ilaha illallah? Ini panggil kalimah taibah. Kalimah taibah. Kalimah la ilaha illallah ni ada tahlil. Macam-macam kalimah ada. Tapi dalam dakwah dipanggil kalimah taibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur bukan Muhammadar. Muhammadur Rasulullah. Itu kalimah iman. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya ada dua untuk dapat kalimah taibah ni kan. Dapat kalimah taibah ni dia ada kita pertama maksud, kelebihan, cara nak dapat. Cara nak dapat ni memang itu yang digunakan dalam mana-mana bahasa pun. Cara nak dapat. Saya tengok dalam tu yang Indonesia punya huraian ni tentang sifat tu. Cara nak dapat. Atau lebih cara itulah masa nak dapatkan perkara tadi tu. Cara dia. Bukannya kita main cakap tak. Mana ada cara dia kan. Cara dia. Malak ni. Maksud dia erti dan maksud, kelebihan, macam mana dapat. Maksud ialah beriman la ilaha illallah. Maksudnya beriman kepada Allah SWT dan semua perkara gaib. Menerima dengan yakin perkabaran Rasulullah SAW
tanpa melihat dengan mata sendiri semata-mata kerana mempercayai baginda. Memang dengan penuh yakin. Kita terima dengan yakin apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita tak pernah lihat Nabi SAW, tak jumpa Nabi SAW, tapi kita kena yakin. Kita yakin. Terima kasih Aziz like. Terima kasih Aziz. Like. Dan terima kasih yang ada dalam grup, yang join grup ni. Memang ya Rasulullah tanpa melihat dengan mata sendiri, semata-mata mempercayai baginda. Siapa yang beriman dengan Allah dan semua perkara gaib, dan menerima yakin kepada Rasulullah tanpa melihat dengan mata sendiri semata-mata dan mempercayai baginda. Kabaran yang yakin tanpa melihat dengan mata sendiri semata-mata kerana mempercayai baginda. Semata-mata mempercayai baginda. Kelebihan kalau siapa dah berucapkan la ilaha illallah kalam, wajib syurga bagi. Jika ditimbang senaca kalimah la ilaha illallah dan 7 langit 7 bumi, saya kalimah Allah lebih memberati. Kelebihan ni sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Ayat 51. Kedua, kelebihan innama huwa ilahu wahid. Surah An-Nahl 51. Allah beritahu sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Allah tu Maha Esa. Masuk dalam la ilaha illallah ni apa ni kelebihan. Yang kedua, anak mafatihul jannati syahadatu la ilaha illallah. Anak-anak kunci surga ialah penyaksian terhadap la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, ijalullahu yaghfir lakum. Tanamlah keagungan Allah dalam hati, pasti dia mengampunimu. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Tanamlah keagungan Allah, ceritalah kebesaran Allah dalam hati, pasti dia dengan sesuatu itu Allah pasti mengampunkan dosa kita. Kita buat dakwah dekat pada Allah SWT, maka Allah dia pasti mengampuni kita. Bila mengampuni kita, jangan bimbang. Di hari esok orang yang buat usaha dakwah ni, Allah akan selamatkan kita. Macam mana Allah selamatkan Musa daripada dikejar Fir'aun, maksudnya Allah selamatkan kita dengan usaha dakwah ni. Allah beri bantuan pada kita. Allah beri bantuan. Mana orang usaha dakwah ni, Allah bantuan macam Allah beri bantuan pada sahabat, macam Allah beri bantuan pada Nabi. Orang kafir tak dapat mengalahkan kita. Orang tak beriman tak dapat mengalahkan kita. Contoh, kalau ada agama di Malaysia, ada markah, ada orang agama, ada gas, ada dakwah, jadi perang takkan berlaku. Perang kan, orang mereka nak serang Malaysia. Kelebihan Malaysia akan jadi aman, makmur. Masyarakat majmuk Malaysia, orang Melayu, Cina, India satu hati. Orang lain boleh hidup dalam satu negara, menghormati agama, menghormati apa sebagai seorang Muslim dengan bukan Muslim. Jadi ada sebab apa ada dakwah. Sebab apa? Dakwah ni bukan nak bunuh orang, nak cari perpecahan, tak. Menyatukan hati umat. Apa orang Islam kena ikut dakwah. Orang kafir, orang Cina, India di Malaysia ni dia ada agama. Dia tak buat kacau. Dia mengiktiraf orang Malaysia, agama Malaysia ni agama Islam. Keamanan. Tapi sebab dakwah, kita buat dakwah. Jadi di Palestin, Gaza, hari perang, sebab apa tak ada dakwah. Ada dakwah pun dakwah macam apa? Asal perang ni tak ada lah. Kerja agama dakwah ni masyarakat akan jadi aman, tentang orang masuk Islam ni makan halal semua mudah. Sebab kerja dakwah. Tak ada perang-perang bunuh-bunuh, tak ada. Yang keempat, yang ketiga, ijalullahu yaghfiru lakum. Tanamlah keagungan Allah dalam hati, pasti dia mengampunimu. Riwayat Musnad Ahmad. Yang keempat, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Orang siapa mati sedang dia meyakini tiada yang berhak disembah selain Allah, akan memasuki syurga. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima,
orang itu as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qablihi nafsi. Yang kelima, orang yang paling bertuah mendapat syafaatku di hari akhirat ialah yang menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang bertuah mendapat syafaat. Sebab Nabi yang keempat lah. Orang yang menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas. Dakwah semata-mata kerana Allah. Buat dakwah untuk mengerti Allah semata-mata kerana Allah. Jadi orang ni akan dapat syafaat Nabi di akhirat esok. Empat perkara syafaat Nabi. Yang keenam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Yang dunia ialah penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Dunia ialah penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Syurga lama dah orang kafir. Syurga lah. Dan syurga tak semayang, dan syurga tak baca Quran. Ingat ke? Amalan syurga. Syurga orang kafir. Dalam syurga orang Islam, syurga betul. Syurga orang kafir. Penjara. Dia ada peraturan. Dalam penjara ada peraturan. Bukan kita nak. Juga hati kita je. Syurga orang kafir. Ini orang kafir dapat tak kena azab kan. Walaupun dia neraka, ahli neraka, tapi Allah tak azab lagi dia. Dia dah ahli neraka. Yang syurga orang kafir. Dia kena dah masuk neraka, tapi Allah tak azab dia. Kalau tengok orang Islam macam mana. Di syurga lah. Dia makan sama dapat. Makan yang sama. Nikmat yang sama. Di syurga orang kafir. Akhirat esok, Allah bagi dua golongan. Satu ahli syurga, satu ahli neraka. Masa tu tak ada syurga orang kafir lah. Masuk neraka betul-betul. Masuk neraka betul-betul. Barulah tahu macam mana. Yang ketujuh, syurga orang kafir maksudnya dia Allah berazab lagi dia. Allah suruh lihat dengan Allah. Dia azab lagi. Syurga orang kafir. Nombor 7, akan keluar neraka orang yang di hati-hatinya ada iman sebesar zarah. Yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzurrati minal iman. Itu akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada iman sebesar zarah. Hadis riwayat Tirmizi. Iman orang sebesar zarah. Itu iman orang Islam ni. Iman dia keluar zarah senang kita lah. Dia keluar 3 hari sekali. Yang semua hidup dia keluar 3 hari. Itulah iman besar zarah. Sikit je. Darah tak nampak tapi iman. Darah tak nampak tapi amalan tu tak nampak. Amalan tu yang kita buat tu dia kelebihan dia. Dapat iman paling kecil sikit sekali. Iman besar zarah. Banyak pahala kan. Iman besar zarah ada satu. Iman besar zarah. Kalau orang 3 hari 4 bulan tak tahu macam mana sebab mana iman dia kuat, mana iman dia. Tak nampak kan. Dalam hati, dalam catatan Allah SWT, dalam buku catatan dia. Dalam buku catatan tu ada benda tu. Nanti tengok macam apa yang kita amal ini dulu. Dalam buku catatan tu. Yang ke-8, permulaan usaha awal salah hadil ummati bil yakin wa zuhdi. Permulaan usaha bagi umat ialah melalui yakin dan zuhud. Ini cara untuk mana Ilyas beritahu Al-Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi. Kalau nak mulakan agama ni, kita buat apa ni? Mulakan dengan hari Jumaat. Lepas tu mulakan mula nak dakwah, mulakan jaga solat 5 waktu. Dah solat 5 waktu, barulah Allah pilih kita untuk sambung kerja kenabian, usaha dakwah ni. Jadi, untuk membaiki umat ni, orang kena dakwah tu, Baihaqi beritahu, Baihaqi ialah
Kita tekan pun yakin dan zuhud. Makna hadis yang ke-8 ni ada dalam usul dakwah tabligh ada. Usul tak yakin, iman yakin, hidup zuhud. Jangan berlebihan. Tidur pun tidur apa? Bukan kata-kata yang empuk-empuk. Tak. Tidur terlantai je. Dan tidur yang biasa je. Ada zuhud. Kehidupan zuhud. Tak, zuhud ni apa? Cara kehidupan seorang alim ulama. Kita bukan ulama. Kita orang biasa. Tapi kita nak tiru cara kehidupan orang ni. Nak tiru kehidupan para sahabat macam mana. Kehidupan Nabi, inilah kehidupan Nabi SAW macam mana. Kerana cara ni apa? Melakukan perintah Allah. Cara ni lah Nabi Muhammad SAW buat untuk dapat masuk ke syurga. Cara yakin dan zuhud. Dua perkara ni. Iman yakin, lepas tu zuhud. Walaupun kaya macam mana pun, tetap dengan zuhud juga. Macam Umar zuhud. Dia pakai baju, suka baju yang lusuh. Baju yang lama dia suka pakai. Ada koyak, ada tampai. Kehidupan zuhud. Kehidupan cara Nabi. Yang kita nak bawa betul bukan kita kehidupan macam orang kaya, kehidupan menteri, kehidupan itu bukan cara kita Nabi. Kita nak ini usaha nak dapat kejayaan, ikut cara Nabi Muhammad SAW. Buat dakwah, hidup zuhud, buat usaha iman yakin. 7 lebih lah, 7-8 minit. Cara dapat la ilaha illallah yang pertama, banyakkan dakwah kebesaran Allah. Kedua, bercakap dan mendengar dengan penuh perhatian perkara iman, kekuasaan Allah dan akhirat. Ketiga, menyebut serta mengaku sifat dan dengan Allah SWT di dalam hati. Keempat, merenung serta berfikir tentang kehebatan Rabb yang mencipta dan memelihara segala sesuatu. Kelima, berdoa mohon kekuatan iman. Doa yang lazim dibaca oleh ramai sahabat radhiyallahu anhum, Allahumma zidna imanan wa yakina. Ya Allah, tingkatkanlah iman dan yakin kami. Itulah benda. Subuh, lepas subuh esok kita sambung sifat sahabat yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah. Kaitan la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Satu teori, satu praktikal. Satu teori, satu praktikal. Praktikal ni dapatlah pahala yang pahala yang banyak daripada Allah SWT. Dia lebih dah. Banyak perkara dan sifat. Kalau ada beli buku ni, hafal kan je. InsyaAllah kalau tak keluar, tapi kena keluar lah. Tapi mana yang tak keluar, tahulah macam mana. Apa yang belajar masa keluar dia tahulah macam tu amalannya keluar dalam SWT. Mungkin itu pun nak raca juga. Baca 10 surah, dapat 9 tahajud, dan ada muzakarah. Nak tahu dalam keluar dari SWT apa amalan yang kita buat. Bukannya pergi dakwah je, tak. Belajar sebenarnya. Kita belajar tentang mengislahkan diri. Masuk kedua. Pertama dakwah, kedua kita islahkan diri. Itu je. Islah. Membaiki diri. Mengasingkan diri. Mengasingkan daripada dunia. Duduk dalam masjid surah, dalam kehidupan akhirat. Mengasingkan diri dalam masa yang ada dalam tempoh masa dan telah ditetapkan. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. InsyaAllah tuan. Allah SWT beli diri, mata, harta kita. Bagi janji syurga. Diri masa harta. Ganti dengan syurga. Tuan tak nak ke? Masuk hidup yang sebenar. Diri masa harta. Tapi ada pengorbanan. Maksud agama ni kalau kita tak berkorban, tak ada nilai. Tak terasa dia punya kesusahan Nabi SAW. Jadi bila kita buat dakwah, kita tahu lah kesusahan Nabi SAW dan sahabat untuk memperjuangkan agama, untuk menegakkan syiar Islam. Itu yang baru kita rasa, baru kita tahu ini sunnah. Lain tu. Semoga apa dengar kita dapat amal yang kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita jumpa kan. Tengah hari kan, insyaAllah. Sambung lagi.